Dia bukan minta dekat pakcik yang dah meninggal tu. Dia minta kepada Allah Ta'ala, tapi dia duduk kat kubur tu. Tawassul yang tidak disepakati oleh para ulama. Maksudnya dari segi keberkesanan dia tu tidak dijamin lah. Tapi bukanlah masalah akidah ataupun bukanlah masalah i'tiqad, kepercayaan sesat dan sebagainya. Tidak. Dia cuma masalah fiqah sahaja. Iaitu apa? Bertawassul dengan orang yang soleh tapi dia dah meninggal lah. Contohnya macam dia dah meninggal. Bila dah meninggal, kita masih lagi khidmat di kubur dia. Kita pergi kat kubur dia, kita bersih-bersihkan kubur dia kan. Ataupun kita dekat kubur dia ni kita kata, oh dia ni hidup lagi ni dekat dalam kubur. Jadi kita berdoa di sisi kubur dia. Bukan kita minta kat dia, minta kat Allah. Tapi kita duduk kat situ. Ni semua tidak disepakatilah oleh para ulama, keberkesanan dia. Cuma dia bukan masalah akidah. Dia bukan masalah akidah selagi mana dia masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan minta dekat pakcik yang dah meninggal tu. Dia minta kepada Allah Ta'ala, tapi dia duduk kat kubur tu. Sebab dia kata, ini orang soleh ni dulu masih hidup. Jadi sama juga, kalau kita masih hidup, kita duduk dengan dia, mengharapkan keberkatan dia. Lepas dia dah meninggal, kita pun duduk kat situ juga. Macam tu.